Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Bersama saya Andy daripada channel Andy Berjakut TV dan rakan sebelah saya Meji. Kita nak ke mana hari ni, Meji? Kita nak pergi ke Sungai Janda Baik. Kita nak ke Sungai Janda Baik, healing-healing petang ni, lepak-lepak, makan keropok, minum-minum tepi sungai, layan alam semula jadi. Okey. So kita nak bergerak daripada Sepang menuju ke Janda Baik dalam perjalanan lebih kurang dalam 2 jam macam itulah. Harap tak jam. Okey. So stay tune, kita tunggu next video nanti tengok kita punya sungai dekat Janda Baik. Apa nama sungai Saya lupa apa. Nama sungai tu tak silap kita nak lepak dekat Riverside kot. Tengoklah nanti. Harap-harap ni tak ramai orang lah. Mungkin tak ramai kot sebab kita pergi hari bekerja. Hari bekerja, hari weekdays. So kalau kita nak plan mana-mana, memang kita orang akan plan hari weekdays lah. Kita orang tak suka hari Minggu sebab hari Minggu crowded. Kecuali kita nak pergi Melaka je. Melaka, yes. Sebab Melaka hujung minggu dia meriah. Okay guys, jumpa nanti. Kita nak drive dulu. Bye-bye. Nak masuk highway Sungai Besi dah, tol Sungai Besi. Kita lalu KL untuk ke Janda Baik. So depan tu tol Sungai Besi. Kita menghampiri tol Sungai Besi. Biasalah, banyak tol sana sini tol. So kita tengok nanti highway mana kita nak masuk. Nanti biji kita buka Waze lah untuk tengok highway mana kita nak masuk. Okay, jalan tak berapa, jalan hari ni tak berapa jam lah. Biasa depan ni dah jam dah. Hari ni orang bekerja, so tak jam sangat. Jadi kalau petang sikit jam lah ni. Hai guys, kita kat ni. Tadi depan je. Jam. Kita tengok highway mana kita nak masuk nanti Nampak tak? Tempat saya melindungi anda. Okey lah. KLCC Menara 118 dan KL Tower, nampak tu? TRX pun ada. KCC tak nampak sangat. Ni menara yang terbaru. Semua nampak. IKEA guys, IKEA. Nanti kita akan buat video di IKEA pula, okay? Tunggu kita ada masa lagi, kita akan pergi IKEA, jalan-jalan situ untuk orang. Now
kita melalui Plaza Tol. Berapa ringgit? RM3.5 guys. Untuk satu tol sahaja dah atas ni. Plaza Tol Chan Shaolin. Yes. Kita bersyukurlah warga Sarawak tak ada tol lagi dah. Kita pergi mana-mana semua free. KCC Negara Kesatuan Pelabuhan. Kita melalui KL, tapi kita tak masuk bawah lah. Kita ikut jalan atas jelantah ni, highway. So dia akan terus sampai ke Gombak, Plaza Tol Gombak. So cepat sikit lah. So kalau korang masuk KL ni, korang kena tahulah jalan-jalan shortcut di mana apa semua untuk elak jam. Jalan yang tak sesak. IKEA guys. Orang Sarawak suka IKEA. Alhamdulillah. Hujung bulan ni IKEA akan ada di Kuching. So siapa orang Sarawak nak beli barang IKEA boleh pergi ke Kuching. Akan dibuka satu cuangan. Tengok sana. Jangan ingat KL tak ada gunung tau. Ada gunung juga. Tengok gunung belakang sana. Oh cantiknya view dia. Itu Ampang. Itu Ampang. Gunung apa? Ada nama tak nama gunung kita ada? Bukit Ampang. Bukit Ampang. Bukit Saga. Situ ialah gunung. Ada lagi kita gunung-gunung. Haraplah kerajaan kekalkan gunung itu supaya nampak harimau. Nampak harimau, nampaklah nature sikit. Kan? Semua yalah semuanya bangunan kan. Nampaklah Malaysia ni kaya dengan alam sekitar. Ya. Bawah tu kelab. Bawah ni kelab. Kau tak nampak kan? Ni kena 05. KLCC guys. Nantilah kita akan buat video KLCC semua pergi ke. Korang akan tengok lah. One by one kita tengok. Okay guys, kita dah memasuki area Plaza Tol Gombak. Hampir di sempadan Pahang. Ya. Sana Batu Cave. Sana Batu Cave guys. Nampak tak? So, kita pergi ke Plaza Gombak. So, masuk tol ni, tol yang ke 1, 2, 3, 4. 4 tol kita kena lalu. Berapa total semua tadi? Masuk lupa lah. Nak sampai 9 lah. Yes. So, ni dah masuk Plaza Tol Gombak. Plaza Tol Gombak. CRB kedua. RM6 lah. Ini harga dia berapa? RM6. Wah, RM6 masuk. Gila lah, mahal betul. Yang kali ni paling mahal dalam KL. Dia terus bayar. Nak ke Genting RM6 lah contohnya. Kalau nak ke Genting kena bayar tol RM6. Kalau nak pergi Genting kena bayar tol RM6. Keluar Genting Sempah.
InsyaAllah next week kita akan buat video ke Genting pula, boleh? Genting. Tengok dulu jadual. Kita tengok jadual next week kita pergi Genting pula. Genting. Okay, now kita nak susun keluar Genting Sempah. Kita tengok, kita singgah ni jap. Kita nak singgah Petronas. Nak terowong. Kita lalu Dia nak terowong Pahang. Terowong apa nama dia? Selamat datang ke negeri Pahang. taruh mabur. Sarawak tak ada terowong. Ada tapi tak panjang. Sarawak nak naik terowong. Ada di Kuching. Semenanjung ada 2 terowong. Ada di Kuching, ada di Matang tu. Ada pernah sekali tapi kata pendek je. Ya. Dah kalah dah. 1-0. Semenanjung 0, Sarawak 1. Semenanjung ada 3 terowong. Terowong jepul. Terowong ni unik lah. Sarawak pun ada, bukan tak ada, ada. Ya ke? Ya. Okay, kita dah sampai Genting Sempah. Kita nak pergi dekat area dia ke. Lepas tu kita nak beli kuda-kuda sikit. Kuda-kuda. Genting Sempah, lepas tu masuk Janda Baik. Ya. Okay, ni Genting Sempah. Di Sepah. Kawasan Rehat Genting Sempah. Kita tengok apa yang ada makanan dekat Genting Sempah ni lah. Sebab nanti takut sampai Janda Baik tu tak ada kedai makan buka. Maklumlah hari Senin kan. Kita standby lah makanan apa yang boleh dibeli. Kita makan tepi sungai. Okay Biji? Okey. Kita singgah Petronas Genting Sempah. Mana dia jalan dia? Ni. Sini banyak kedai-kedai makan, McD ada. Tunjuk sikit Ji. Ni tunjuklah ni. Kedai makan atas tu ada, McD ada, Petronas. Dia macam-macam, yang kedai runcit sana pun ada. So senang dibeli apa kalau orang nak, sebelum orang nak masuk. Apa orang kata? Hey abang ni tak tengok. Tengok. Dia nak masuk pula. Aduh, abang ni. Lagi sini. Poi betul. Makin sini lah. Kita lewat berapa saat je. Makin sini jap. Kita nak singgah Petronas. Tengok apa yang ada dulu. Harap ada banyaklah kuda-kuda. Okey, jom. Baju dulu sayang. Oh, apa tu? Pringles. Gigi wajib ambil Pringles ni, sedap ni. Masin tak? Ini tak? Yang merah. Kita sampai dekat Petronas. Petronas Genting Sempah. Kita beli sikit kuda-kuda. Bakul tak ada ke? Ambil air lah. Apa yang best ni? Oh, tapi dia tak lembut. Tak beli air. Beli air manis. Cari air manis sikit lah. Asyik-asyik air mineral. Mineral lah. Ambil mineral satu. Dengan kopi. Nescafe. This is Wonda. Nescafe Inci. Wonda lah. Wonda mocha. Wonda latte. This one Wonda latte. Sedap ni. Wonda latte. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tak nak dah. Tak ada yang menarik sangat.
Dah. Kamu punya air tak tahu? Kamu punya air? Wah, ada kuaci lah. Kuaci dia tak ada yang merah tu, yang biasa. Mana ada? Kuaci. Kita beli kuaci sikit. Comel kuaci dia. Kuaci ni sedap. Ni dia. Kuaci. Air apa biji? Berapa lama sudah kerja? Sudah berapa lama kerja? Ada 5-6 tahun ada. 5-6 tahun. Oh. Sambil video sikit buat YouTube. Okey kerja? Okey, alhamdulillah. Okey. Oh, lawa baju pakcik? Lawa baju. Free Palestine. Baju lawa. Sama. Dah. Pakcik Fatimah. Dah jom bayar. Apa ni Pakcik Fatimah ni? Bayar. Plastik tak ada tau. Terima 35 ringgit. Pakai plastik. 30 Keras tak ada bagi plastik. Biasanya bila ada Tifan yang resort selalu Banyak tulis. RM2 setengah. Apa ni? Bagi kulit lauk laras sikit. Ya. Kata Plastik ada ke? ada? Plastik. Pakai company. Kita buat makan-makan tepi Sungai Janda Baik hari ni. Apa ni? 4 26 29 32 37 sen. Tak sampai 50. Tak apa. Ada pakai settle? Settle ada? Ada. Nombor phone ni? Nombor phone boleh? 01 4 kali. Sekejap pun Kemudian habis loading. Boleh. Start pada 1 kan? Maksudnya? Sampai kosong? Satu Satu je. terus. Cancel. 1984 834. Tengok betul tak? Oh, okey dah confirm. Okey dah. Terima kasih. Okey, sama. Ha? Tak dengar. Dengan bangla tu dia apa? Cakaplah berapa tahun kerja, okey tak kerja sini. Dia kata okey alhamdulillah. Ni hasil kerugian kita RM37. Kerugian makan tak. Yalah, kira hasil perbelanjaan lah. Hasil perbelanjaan. So now kita nak ke Janda Baik terus. Oh, Biji bawa iPad lah. iPad dia. Ini dekat Janda Baik. Terus
McD dulu. Takut kedai sana tutup kan. Kalau buka tak apalah. Boleh makan kodap-kodap makan lagi. Ya, kita makan McD dulu. Ni asyik McD aduh bosan. Habis nak makan apa cik? Makan Ni McD kita standby je lah sebab Standby takut je. sana kedai tak buka. Biasa Isnin tak buka. Nak order apa? Saya ayam goreng McD 2 ketul set. Hello. Hai, selamat timur. Boleh cek pesanan? Ayam McD set 2 ketul. Saya WhatsApp besar boleh? Boleh bagi bahagian rib boleh dengan dada rib dengan apa ni? Wing. Rib dengan wing. Saya request dulu ada yang bagi Right. Untuk air naik apa? Air apa? Air apa? Sebentar lah. Ais lemon tea. Ada pesanan lain? Lagi satu double cheeseburger. Cek ke? Set. Saya WhatsApp besar boleh? Boleh. Untuk air naik apa? Ais lemon tea. Ada macam ada pesanan lain? Itu je. Boleh by depan, by gunakan. Thank you. Okey. Mana kad saya? Saya ambil kad dulu. Dah. Bayar kad ke? Air. Okey, sini ya. Okey, thank you. Tunggu makan siap. Sini. Ni kita nanti akan naik atas sana pergi ke Janda Baik. Jangan cik. Kalau kedai sana buka makanan ni untuk makan malam. Makan je. Yeah. Confirm habis. Habis sebab kita orang dari pagi tadi tak makan lagi. Kita makan ni je, tapau ni je. Cakoi dengan apa ni? Pau ni. Pau goreng. Pau goreng. Ni kita tunggu kita punya menu. Okay guys, siapa yang belum follow? Cek dulu cek. Kena standby tempat air kat belakang. Ni burger. Ni french fries. Ni burger dengan apa? Apa ni? Burger dengan ayam. Betul tengok. Betul tak? Okay, burger dengan ayam. Bahagian dah betul. Betul. Ni french fries tofu. Ini tak sini lah. Oh, mahal. Tak kena. Tunggu kita punya air. Okay guys, siapa yang belum follow channel kita, follow Andy Berjakok TV. Terima kasih. Okay, sama. Andy Berjakok TV lah ni. Ya kita. Okay. Alright, jom kita ke Janda Baik. Pastikan you all kena follow tau kita punya channel Andy Berjakok TV. Sebab kita nak bagi lucky draw sebuah kereta Mercedes-Benz. Tak adalah. Okay, jom. Jom. Ni R&R Janda Baik lah. Kalau orang Sarawak tak pernah datang sini, ni R&R Janda Baik. So you guys boleh makan kat sini. Ni dia macam food court lah. Macam-macam ada. Orang malah nak keluar tadi. Ambil masa pula. Kau sini buah-buah. Ni antara R&R best jugalah dekat Pahang ni. Kalau terus nak ke Kuantan sana dah bosan dah ada ni R&R. Betul. Ni R&R Genting Sempah LPT. Miji berapa kali dah ke Genting Sempah? Oh, banyak kali dah. 10 kali dah. Oh, hebatlah orang Sarawak. Terima dah kasih banyak kali Andy, ke dia yang bawa. Kita paling suka jalan pergi sini kan. Ya. So, ni kita ke kiri menghala ke Janda Baik. Jalan macam kampung-kampung macam ni. Kampung. Dia jual Tengok. Dia jual apa ni? buah berangan. Buah berangan. Buah berangan. Ni jalan legend orang kata kan. Karak. Jalan Malam Karak, jalan apa ni? Volkswagen kuning. Sinilah jalannya. Oh, cuma nak buat para rumah boleh pergi jalan ni Yes. Homestay. Sini dekat Janda Baik ni banyak homestay. Jangan terlepas nanti dia masuk ke kanan ada pintu gerbang. So sekarang jam dah pukul berapa ni? Dekat pukul 4 dah guys. Kita lewat sikit tadi dari rumah. Kita lewat sikit. Sepatut kena gerak daripada rumah pagi-pagi.
Tapi orang tu lambat tidur, lapar tengah malam. So okey lah. Okey, nanti kita sambung lagi. Okay guys, kita menghampiri pintu gerbang Janda Baik. Tunjuk atas sikit. Lawannya. Ini laluan mengalir ke kampung Janda Baik. Laluan dia agak sempit sikit. Nanti dah sampai, kita akan tengok, akan tunjuk video area sungai ni. Okay, now kita dah sampai kedai makan dekat area Janda Baik. Kedai ni 2 kali kita singgah lah. Sebenarnya 3 kali, tadi yang kali kedua kedai dia tutup. So ni kali ketiga. So nama kedai dia Nusantara Daun. Apa yang special dekat sini, dia ada makanan yang dalam buluh tu tau. Mana ni? Kan? Yang dalam buluh tu yang mana? Nasi buluh. Nasi buluh. Nasi buluh. Macam-macam ada menu dia. Dia ada nasi buluh. Nasi dia dalam buluh. So saya nak makan apa hari ni? Itu hari kita makan ikan bakar kan? Macam ni kita makan itu. Set? Set ke satu? Kita ambil hari tu order macam ni. Oh. Set nasi buluh. Set nasi buluh. Mana set nasi buluh? Ni set nasi buluh. Ini kan. Oh ni. Ni lah set nasi buluh kan. Ayam. Boleh lah, saya nak ni. Set nasi buluh ayam penyet. Ayam penyet kan yang berempah. Ayam penyet. Ayam penyet. Set nasi buluh ayam penyet. Kita masuk air tau. Yalah. Saya punya set nasi buluh ayam penyet dengan TO ais RM13. Ni G ni. Ni apa? Oh, tulisan doktor guys. Macam Tulisan doktor kalau lah. saya nak macam makan. Okay, kita tengok review luar kedai dia sikit. Setiap kali order Meiji mesti lambat. Dia ada kucing lah. Dia miau. Dia terus ke situ tadi. Dia datang ke sini. Dia miau. Hey, dah makan belum? Dah makan belum? Dah makan ni. Dia miau. Cuma ni apa? Okay, ni kedai dia. Saya punya ayam berempah. Dah. Kakak tu sampai. Gemuk. Siapa nama ni? Dia bawa balik tu. Ni kau balik tak? Okay guys, so kita sekarang baru nak makan. Jam pukul 4. Pukul 4 baru nak makan dekat Janda Baik. So ni pemandangan view dekat kedai makan Janda Baik ni, area sini. So nama kedai je, kejap saya share. Depan tu ada kedai runcit ni, kampung ni, perkampungan Janda Baik. Ada kolam ikan. Ni nama dia Atok Farm. Atok Farm Janda Baik. Okay, so you all akan nampak jalan daripada depan tu. Jalan masuk daripada Janda Baik tu. Ni kedai dia. Kedai dia, nama dia Nusantara Daun. Ini Nusantara Daun. Cafe Nusantara Daun. Okay, kedai dia simple je tapi sedap lah. Ni 2 kali dah saya makan sini. So apa yang best dekat sini, dia punya view dia. View dia bukit. Itu hari masa saya datang hujan sikit tau, sejuk gila kat sini. Kedai dia biasa je. Okay, so kita tunggu makanan kita sampai. Inilah kedai dia. Ada abang-abang tengah makan. Ni satu family dah balik lah.
Okey Miji, Okey. apa salah nak pergi janda baik? Ini healing dah stress. Apa dia? Kita dah stress ni. Healing masuk hutan. Kita tunggu makanan sampai guys. Dia goreng panas-panas lagi ayam dia. Tu yang bestnya sini. Guys, kita punya ayam berempah dengan ayam penyet sudah sampai. So inilah dia tadi. Apa ni? Nasi buluh. Nasi dalam buluh. Sedap ni guys. Dah. Okay Miji, cepat keluarkan. Ada kawan. Ada kawan nak makan juga. Kawan. Tak boleh. Kita makan. Keluarkan nanti nasi. So kita makan dekat sini sambil. Dah ambil gambar? Dah. Tu cara dia keluarkan. Nasi. Macam kalau kat Sarawak ayam pansuh. Kalau dekat Semenanjung nasi pansuh. So, jom kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. So inilah dia. Sedap tau. Yang penting sambal dia sedap. Sambal dia sedap. Sambil menikmati keindahan keindahan gunung dekat Janda Baik. Simple je kedai dia, tapi sedap lah. Okay guys, jom kita makan dulu. Bismillah. Kita makan dulu nasi buluh. Okay guys, kita makan dulu. Kamu tadi undang. Sup dia. Saya dapat kelam Sambal dia. sumpah. Keluarkan dia nasi. Nasi sikit dah tak ada ni. Banyak sangat nasi. Ini bau apa ni? Sedap. Makan dulu guys. Besar dia ni. Tak habis ni. Kesian dia kamera je. Bagi lah. Banyak. Kita ambil senang. Aduh. Hah? Kita tahu senang. Nampak kuat. Sedap. Kari dia. Siti, dah siap tak? Apa ni? Dia Kita ganti bagi lah. dulu Siti pakai apa tu Siti? Biar dia sebati. Sedapnya bagi tahu, sedap bagi tahu. Cuma ni, belakang ni. Kan kau panjang lah. Kita tak angkut tu kan ada air. Itu dah dekat tapi boleh dekat mana tak lambat pula. Berkembang. Tempe goreng. Lepak dekat. Dia pandai, dia tak ambil. Kan nanti dia ambil kat sini je. Dia ambil atas tu je, dia tak ambil.
Tempe lah. Tahu. Kamu punya. Nanti kita buat buat apa dia memang pada sini. Ada dah ada. Yang slow. Makanan kat sini kita bagi 9 per 10. Satu kurang apa? Sup dia tak panas. Sedap lah. Okay, kita makan dulu, sambung lagi. Kita sekarang dah sampai Janda Baik. So kita cari spot untuk kita lepak, pacak kerusi healing, makan-makan tepi sungai. Inilah perkampungan-perkampungan dia. Perkampungan Janda Baik. Ya. Best tu duduk sini. Banyak resort lah. Ya tu. Ni banyak homestay. Ni homestay je. Kiri kanan ada homestay. Ni homestay ni lawa. Pilih je mana-mana nak homestay. Ni pun homestay. Ni IOI Home Resort. Pulau Santap Janda Baik. Tengok sungai dia. Sebelah ni lawa dia. Oh, sedapnya mandi ni, sejuk. Ada orang mandi juga. Air dia tak deras kan? Tak deras sangat pun. Tu tandas. Tandas tak? Ha, Pergi tandas sekejap. kita ada dulu nanti kita. Bayar. Dia ada ni pula. Ada motor. Dia. Tutup. Tak ada dia macam kunci. Cuma rasanya kena bayar tu. Kena bayar. Cuma tanya sini. Sekejap. Ni ATV tak balik sekolah. Sampai sungai yang kita nak pacak luar ni. Sini okey kan? Tempat itu. Kita parking kat sini. Sini ada Homestay tu, ini homestay dia. homestay simple je. Okay, ni kalau saya sewa berapa jam je cukup lah. Ni satu malam 100 tak silap. 120. Tapi tandas ke mana ni? Tandas dia masuk dalam tu kot. Sebelah kiri tu. Rasanya boleh kencing tu tandas ni. Cuba tanya nanti dulu. Sebelah kiri. Parking dulu. BBQ best ni. Okay. Jom sambung je video. Jom kita tengok apa yang dekat luar. Kita bawa segala makanan. Sudah sampai. Ya, itulah dia. Gunung Okay guys, kita bawa dulu makanan-makanan kita. Yang penting kerusi healing. Meja ada tu? Ada meja, semua ada. Kita buat meja. Meja buat makanan. Tengok guys, turun sungai. Inilah sungai untuk kita lepak. So, kita letak mana sini ya, depan. Kat sini pun okey. Ada orang ke yang sana? Sana kosong kan? Jom lah sana.
Ni ada tempat BBQ. Kita pergi sebelah sini. Sebelah sini. Okey. Nanti kita pacak kat sini. Okey, Ji. Okey. Macam ambil air. Ya, kita nak pacak kerusi dulu. Kalau sini ke bawah? Bawah lah. Okay guys, kita dah sampai dekat sungai. Kejap lagi kita nak pacak dulu kerusi kita. Kita pacak kerusi jap. Ambil kerusi jap. Satu je. Tenggelam tak? Jangan tenggelam dah. Andai. Itu juga tenang-tenang. Ini kita release tension. Video saya tengah buka masa yang tengah pakai kamera satu. Terus sampai ni. Bintang. Dalam dah. Kita tenggelam dah. Kita basah je botol ni. Dah tak ada baju spray ni. Okey lah. Okey. Okey lah, sini je lah. Itu je. Okey dah. Settle. Bukan makanan dekat atas, kita ambil. Okay, Miji. Hai. Hari ni tak ramai orang, guys. Tak ramai orang. Yes. Kita dah pacak kerusi bawah ni. Dia tak dalam lah. Dia paras buku lali je, tak dalam. Sekejap lagi kita nak letak kamera kat sini, letak meja makan je. Ni baru healing betul ni. Kita letak kamera kat sini. Okay. Bahaya tu. Okay. Yang lagi besar ni. Meja kecil sangat tak besar. Ini makanan kita beli dekat Petronas tadi. Kira healing, release tension. Pasang meja, basah. Bahaya. Jangan letak kamera situ, jatuh kan. Okey, cun. Siap. Ya, kita tengok dari jauh dulu. Macam ni.
Tengok muka Cik lah. Kita ada Supreme. Kita ada Maggi. Kita ada Pringles. Kita ada Bika. Bika. Kita ada kuaci. Kecilnya Goji. Tak ada yang besar. Rapat sikit. Ni dah dapat dah ni. Ada kacik Fatimah. Tu dia punya. Dia makan, Dia minum kacik dia minum kacik Fatimah. Astaga. Bonda latte. Yonda tu saya punya. Mandai. Dia punya kacip tu. Yang ni nanti buat cuci kaki. Ni jajan. Coklat. Coklat. Ni kaki. Harap tak runtuh lah. Kita beli meja yang comel ni. Okey, settle. Dah. Kita lepak sambil makan-makan. Jadi healing guys. Healing petang ni. Kita dah lewat lah sampai. Dah lewat. So, ni you guys boleh sewa siapa yang nak tidur kat sini malam. 120 tak silap. Ada dia panas lah, tak ada aircon. Monyet tak ada pula ni. Itu hari datang banyak monyet. Sekarang jam dah pukul 5. Lewat sikit sampai. Tapi tak apalah, okey lah. Tak panas. Yang penting dia tak panas. Layan betul lah lepak sini. Sambil makan. Makanlah apa yang boleh dimakan. Okey, jom. Kita lepak dulu, layan. Sini best tau. Air dia bersih. Sejuk. Dia tak deras. Dia tak deras. Burger tadi tak bawa Dia kat atas. Biarlah. Dia mau makan nasi dan makan burger. Next time kita boleh buat BBQ kat situ. Buat bakar-bakar ayam goreng, ayam bakar ikan ke, hot dog. Lepas tu tadi dekat atas tu dia ada resort dia. Okey, jap kita nak duduk dulu. Nak. Dalam lah. Kau tenggelam ke? Kau basah je bontot nanti. Dah ada bawa baju spray ni. Okey lah. Okey. Sini je lah. Situ je. Okey, dah. Settle. Kita punya makanan dekat atas, nanti kita ambil. Okey, Ji. Hai. Hari ni tak ramai orang guys. Best. Kena pergi weekdays. Kita kopi. Sama begitu ni. Masuk ke? Dia tahu orang dah. Dia dah cuci tak? Sama iklan Unda Coffee.
Honda Coffee bila nak sponsor. Tu dia punya macam Ni Kacik Fatimah Miji punya apa ni? Minum Kacik Fatimah ni. Ayah. Okay, so petang ni kita dah lepak sini hampir sejam lah kan, Miji? Kita sampai tadi dalam pukul 4 lebih sikit lah, 4 suku macam tu. So, 45 lah kita akan 45. So, sekarang dah 5.45 dah. Dan dah dekat pukul 6. So, kejap lagi kita nak bersurai. Kita dah santai-santai makan-makan semua. petang. Tapi tak habis lah sebab dah kenyang. So, apa kata orang Sarawak, tempat ni okey tak? Best tak? Okay, best. Paling best dekat Semenanjung setakat ni. So, siapa orang Sarawak nak ada rindu dekat sungai ke apa semua, boleh pergi ke Janda Baik lah. Yang ni apa namanya? Riverside. Janda Baik. So, tak ada bayar pun. Masuk sini, duduk sini lepak, tak ada bayar, free sahaja. Bawa makanan sendiri. Tapi banyak kedai makan lah sini. So, boleh beli cucuk pisang, apa lagi, nasi ayam, macam-macam lah. Buah-buah krepek pun ada. So, so siapa nak pergi sini, better korang pergi masjid korang hilang ataupun hari Isnin sampai Jumaat. Tak banyak orang. Sampai orang mana? Ada orang. Ni yang best lagi, tenang. Ada pun perempuan kat belakang tu. Dah balik dah. Dah balik dah? Dah balik. So tinggal kita berdua lah kat sini. Tinggal dua di sana. Itu ada dua orang lagi depan. Kejap lagi kita nak bersurai lah kan. Takut nanti sampai rumah malam. Memang malam pun. Tapi okey je, kita tak rushing kan. Tak ada buat apa-apa pun. So berapa rating dekat sini, Miji, untuk orang Sarawak dengan Semenanjung Sungai, mana best? Kalau sini saya bagi rating 6/10 lah. Sarawak lebih best lagi apa-apa. Dia lebih deras, lebih sejuk, macam lebih. Bukan tak kata sini dah bersih. Sarawak bersih sebab sini kan dah banyak orang. Ya. Tengok dia punya daun-daun, dia punya ada plastik sampah. Ya. So kita jaga sungai-sungai kita. Sarawak dia macam banyak orang kampung, dia tak buang sampah dekat sungai. Sarawak dia lagi nature lah. Lagi nature lah. Sini dah banyak orang pergi. Sarawak dia jarang. Yang ada pun orang kampung saja. Ya. Piak Mia. Okay guys. So itu pendapat daripada orang Sarawak. Tapi memang best lah kat Sarawak. Sebab saya pun selalu pergi Sarawak. Sungai kat Sarawak lagi nature, lagi orang kata lagi semula jadilah. Macam dekat Semenanjung ni kebanyakan sungai-sungai dia dah ada pembinaan kat tepi-tepi macam ni kan. Ada resort-resort dekat sana tu pun dah ada orang buat resort lagi. So sungai dia macam dah tercemar sikit lah. Tak original. Kalau dekat Sarawak dia kiri kanan hutan tau. Hutan lagi. Kiri kanan memang betul-betul hutan dekat Sarawak lah. Tapi tak boleh lah nak samakan Sarawak dengan Semenanjung. Sebab Semenanjung ni dia lebih maju daripada Sarawak yang lebih tapi Sarawak dia kaya dengan alam sekitar. Yes. Sarawak dia kaya dengan alam sekitar kan. So apapun Sarawak ke Semenanjung ke, dia dua-dua ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing lah. Tak lah orang kata semua Sarawak tu menarik. Ada juga yang tak menarik. Kat Semenanjung ada yang menarik, ada yang tak menarik. Ikut personality lah. Siapa yang suka Sarawak, dia suka Sarawak. Siapa suka Semenanjung, dia suka Semenanjung. Yes, macam kita orang ni, kita orang suka berjalan-jalan. Kita orang suka lepak-lepak, healing-healing tepi sungai, layan-layan keindahan alam ciptaan Tuhan. Lepas penat bekerja kan, stres bekerja, otak semua jadi penat. So kita ambil masa sebulan sekali, 2 minggu sekali lepak tepi-tepi sungai, tepi pantai macam ni lah. Okay guys, so yang mana belum follow saya punya channel, bukan saya punya lah, saya dan Miji. Yang mana belum follow, pastikan you all kena follow kita orang punya channel Andy Berjakuk TV. Berjakuk tau, berjakuk. Apa maksud berjakuk? Bercakap. Kalau orang Jawa bercakap cakap apa? Ngomong. Lepas ni kita buatlah channel Andy Berjakuk Ngomong TV. Tapi panjang lah pula kan. Okay, so kejap lagi kita akan balik. Yang mana belum follow kita punya YouTube, pastikan follow, share dan like, subscribe, ting. Okay, next time kita akan buat lagi video-video yang menarik untuk you all. Okay, terima kasih support. Bye-bye. Guys, saya ada jumpa satu benda lah guys. Apa tu? Labi-labi. Labi-labi lah. Kalau abang tengok kena Pegang. Gigit tak? Jangan pegang, dia gigit tau. Gigit Gigit, dia pegang. Ada labu-labi lah guys. Tu labu-labi. Ni, tadi nampak kepala dia. Mana dia? Tu.
Pegang. Ambil. Mana ada kayu tak? Dah boleh gigit ke? Dah berlayu habis gigit. Ya ke? Ya, agak. Patut tadi nampak kepala dia. Tapi gigit tau tengok. Takut dia tangan. Jangan. Badan dia. Nanti dia gigit tangan kan. Dia berjalan. Ni kalau abang tengok ni habis kau. Tu. Dia jalan. Lajunya. Laju lari. Laju. Oh. Laju dia lari. Wah, kejar dia. Wah. Wow, lari dah. Laju dia lari. Kepala dia tadi kan? Kepala tengok. Kalau tengok Aumen dia kepala dia terbojol-bojol. Ingatkan ular. Tolong. Dah tak ada orang dah guys. Cuma kita berdua. Ada lagi lah. Ada lagi. Ada orang lagi kat sana hujung tu. Atas tu apa ni? Shelly. Dalam. Next time kena beli meja yang panjang sikit lah. Ni pendek, tak puas pakai. Next time kita nak beli yang panjang sikit. Ya ke? Tapi dia takut dengan orang lah. Ya ke? Kita tengok sini jap. Ni hitam sikit batu dia. Ni licin. Wah, ikan. Santai lah sayangku. Situ pun boleh tempat lepak juga tu. Okay, Miji mau pulai? Pukul 6. Belum ah? Sekejap, saya mau naik atas tengok buat video. Lagi kau minit lagi. Kamu stay sini ya. Saya mau stay atas. Okay guys, kita tengok apa yang ada di atas. Okay, ni you guys boleh buat BBQ kat sini. Sini pun boleh lepak-lepak. Tapi ni kena bayar. Dia ada kena bayar lah. Ada lampu semua. So siapa yang nak booking tempat ni, sika ada nombor telefon dia. Dia sediakan under tu Riverside. Sekejap. Ni Riverside di tepi Sungai Bersih duk set. Tu. Sana pun ada. Sana tempat untuk tidur, chalet siapa nak tidur sini. Sekejap. You guys boleh booking kat sana. Ni kalau buat family bolehlah lepak sini. Ni Sabtu Ahad ramai ni penuh. Saya tengok kat TikTok Sabtu Ahad penuh. Sabtu Ahad ni berderet ni penuh. Sabtu Ahad berderet penuh sini. Ni sebab hari Isnin. Kita datang hari Isnin. Saya kalau datang sini memang suka hari Isnin. Santai lah. Bukan hari Isnin lah, weekdays. Itu hari saya datang Selasa dan Khamis. So bila datang weekdays tak ada orang sangat. Santai, lagi tenang. Kita nak cari tempat yang santai kan. Kita nak cari tempat yang santai. Cari tempat yang hilangkan stres. Tapi bila datang Sabtu Ahad ramai orang, lagi stres sebab tak ada parking semua kan. So kita datang hari biasa. Datang hari biasa, tak ada orang, tak ramai orang, barulah betul-betul healing. Barulah betul-betul santai. Ni you guys boleh tak tikar semua. Ni kena bayar. Sabtu Ahad je rasanya bayar ni. Tapi macam syok lah duduk atas ni kan. Macam syok duduk atas ni. Guys, next time kita try lah duduk atas ni. Macam syok pula kan. Dia rumah kayu. Rumah kayu. Kaki ayam je lah. Memang syok sini. Okay. Memang syok. Ni kalau nak bawa anak-anak kecil pun tak risaulah sebab dia tak dalam. Kalau nak bawa anak-anak kecil, kita layan BBQ kat sini kan. Lepak-lepak kat sini santai. Anak-anak nak mandi kat bawah pun tak ada masalah. Sebab sungai dia tak dalam. Sungai dia tak dalam.
Okey, nampak dia dah sediakan notis kat sini. Apa? Peringatan kepada semua. Tolong jangan buang sampah merata-rata. Sila buang sampah dalam tong sampah. Betul. Bila kita datang tempat orang, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Bawa plastik. Nampak ni. Ni ada yang tukang bersihkan. Bawa plastik sampah siap-siap kalau you guys bawa makanan lah. Ni buah apa tadi yang jatuh tau daripada atas. Nasib baik tak kena kepala tau. Nasib baik tak kena kepala ni tadi. Ada sebiji tadi jatuh. Buah apa pun tak tahulah. Ni keras tau buah dia. Dia jatuh tadi kat belakang kita tengah duduk. Ni tak tahu buah apa benda ni. Siapa tahu buah apa nama ni. Ada kucing lah. Ada miau lah, nak makan tak? Ada ayam tu. Ni keras. 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 Dia jatuh daripada atas ni tadi. Ada ayam lah, Ji. Ambil ayam, Ji. Ayam? Dalam kereta ada ayam. Ambil ayam yang paket tu. Satu je. Nah. Jangan suruh lari lo, takut dia lari. Nak ayam tak sini? Nak ayam? Nak ayam. Kejap kita ambil ayam dulu. Sekejap. Sini. Sekejap kita ambil ayam. Nanti Miji ambil ayam. Sabar. Ya. Ada Ji, ada 2 Ji. Ayam tadi, ayam paket tu. Ayam paket. Ya, kejap. Ada 2 ekor. Nasib baik kita bawa ayam. Ni. Satu oyen, satu hitam. Kejap. Sabar. Pandai buka. Buka. Miji bagi lah. Buka dulu. Ni kita standby Kita beli makanan kucing dekat TikTok. Dia tak sampai RM1. Buka je bagi dulu. Ada 2 ekor ni. Tak bergaduh ke? Tak. Sabar. Letaklah kat batu tu. Nanti kena air. Ni awak punya. Lagi. Letak. Cantiknya bunyi. Sebab ada makanan. Buka lagi satu. Yang orien macam tak nak makan je. Bagi yang hitam ni. Kejap. Air basah tu. Sabar. Ya. Lapar Alah lapar. Mana Abang Miji cepat? Saya sudah lapar Abang Miji. Kenapa? Nak makan lah. Dia tak nak. Sabar. Dia lapar lah. Yang buat lari. Makan sini. Ya. Kita dah letak kat atas batu, letak ke pasir. Lapar lah dia. Sedapnya. Sebab ada makanan. Yen makan tak? Tak, dia tengok je tu. Tak apa, nanti bagi Black ni makan. Dah kenyang kot. Muka garang ni, tengok muka dia. Ke sakit? Garangnya muka ni. Dia tak nak makan. Bagi hitam ni lah. Dia tak nak makan ayam. Kilo. Bagi hitam. Nah. Jatuh. Nah. Sini. Tengok dia. Lapar ni. Lapar dia. Si Oyen tengok je. Dah dia tak nak makan? Orang nak bagi makan tak nak makan. Yen, hitam. Habis. Kejap je. Dah habis dah. Habis. Ada lagi dah 2 je. Habis lah. Dah habis dah. Sedap tak? Sedap. Doakan kita dilimpahkan rezeki, okey? Doakan kita dilimpahkan rezeki selalu. Pergi makan. Si Oyen hidup je tadi. Dia tak nak makan. Dia kata ayam apa ni kan? Dah. Makan plastik, jangan makan plastik. Sedap. Kenyang dah. Senyap terus. Ekor kontot macam si Mocha ni. Ekor kontot doang ni. Mesti ada je kucing datang.
Salahnya ekor dia comel. Tengok ekor ni. Comelnya ekornya. Siapa nama ni? Hitam. Hitam. Hitam ni. Ada 2 ekor kucing datang. Tak ada lagi ya. Kucing bawa rezeki, insyaAllah. Okay dah, kita nak balik. Bye bye Miao, jumpa lagi next time. Bye bye. Dan kita dah bagi ayam goreng McD tadi dengan ayam wet food, isi ayam yang kat TikTok. Bye bye Hitam. Bye, jumpa lagi. Kita nak balik dah. Okay, next time kita datang lagi guys. Sungai bersih, hidup sihat. Okay Miji, macam mana ni okay? Alright, jom kita nak balik dah. Dah malam, dah pukul 6.30, dah nak maghrib. So, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum semua, bye-bye. Boleh hitam lagi. Ada monyet. Kita nak balik lah, ada monyet tak? Banyaknya. Mana? Oh yo. Dia berapa? Bergayut. Jadi kita dah balik tu lagi banyak. Nasib baik kita dah nak balik boleh datang. Itu hari datang banyak monyet. Bagi apa? Bagi satu, campak, nak tak? Yang cakui. Bagi yang kecil lah. Datang. Nah, cakui. Datang. Tak tahu. Datanglah dia. Dia ni. Kan, lari. Aduh. Nasib baiklah kita dah balik. Tu lah. Oh, tu kat atas lagi, atas rumah. Abang tadi kata tak ada lagi. Oh, tu lah. Ada lagi. Rasa tadi kena kurung kot. Kena kurung. Maghrib baru dikeluarkan. Maghrib baru dikeluarkan. Dah, jom kita balik.